menantu. Bagaimana hanyalah aku, jangan temu, biar takut. Ikutlah waktu, hilang bayangan rindu. Berapa tahun waktu tahu, temanku, hanyalah waktu meninggalkan kamu. Semua pun tahu aku masih ada. Aku masih ada, hanya cinta padamu. Selama 25 tahun, mak kau tak pernah sekali pun berhenti berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya lindungi engkau. Dan berdoa insya-Allah satu hari dia nak sangat kau berjumpa dengan dia. Dan dia berdoa supaya doa dia dimakbul. Apa aku dah buat ni? Boleh tolonglah saya. Saya minta beberapa hari je. Saya minta maaf Cik Omar. Kali ni kami memang tak boleh nak buat apa-apa. Kami dah beri peringatan pada Cik Omar banyak kali. Tapi kami tak terima bayaran daripada Cik Omar pun. Lagipun masa yang kami berikan pada Cik Omar dah tamat. Ni Ni Cik Umar bin Abdul Jalil. Ya, saya. Apa? Dah 5 bulan Cik Omar tak bayar kereta ni. Dek, abang tahu dek, tapi bagi abang masa sikit lagi lah, nanti abang bayar lah. Macam ni lah Cik Omar. Kami terpaksa tarik balik kereta ni. Lepas Cik Omar dah bayar, Cik Omar boleh ambil kereta ni. Tapi tak boleh lah, saya nak guna kereta ni. Boleh pakai, tapi kena bayar lah. Ini kau berdua tak faham ke? Aku tahulah aku tak bayar, tapi aku nak guna kereta ni, ada duit nanti aku bayar lah. Cik Omar, kami minta cara baik. Takkan kami nak minta cara kasar pula Cik Omar? Habis macam ni, habis. Masalah timbul. Jahanam. Habis semuanya. Hei. Susah kita.
Ni apa ni bang? Tak baik mengeluh macam ni. Tuan marah. Mah. Dengan kita tak perasan, awak tahu apa anak lelaki awak tu dah buat? Ha? Apa pula dia buat kali ni bang? Dia dah gadaikan tanah tapak rumah ni. Sekarang ni, bank nak ambil tanah tapak rumah ni. Ha. Ya Allah. Abang pergi jumpa dia. Habis tu macam mana ni bang? Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha. Ya. Yati, Omar mana? Dah keluar. Kenapa ya? Ada hal sikit. Siapa tu? Mana kereta kau, Mah? Bank dah tarik dah kereta saya. Ni, aku nak tanya kau. Kenapa kau gadaikan tapak rumah tu? Ha? Mana ayah tahu ni? Aku tanya kenapa? Abang, ayah tanya tu. Jawablah. Perniagaan saya dah jatuh dah, ayah. Dah lama saya tak dapat projek. Saya ingatkan kalau saya cagarkan tanah tapak rumah tu, saya bolehlah hidupkan balik perniagaan saya tu. Habis tu, kenapa tak bayar balik? Ha? Kan saya dah cakap perniagaan saya jatuh. Saya tak ada duit nak bayar pinjaman bank. Sebab itulah sampai kereta saya pun dah kena tarik. Ayah ada bagi duit. Kenapa abang tak bayar? Dah berapa bulan kau tak bayar kereta tu, Mah? Dah 5 bulan dah. Habis tu, sekarang ni apa yang kau nak buat? Ha? Saya tak tahu, ya. Saya dah tak ada duit. Amboi, senang aja kau cakap ya. Memang tapak tanah tu nama kau. Tapi, tanah tu bukan aku suruh kau gadai. Ha? Bank bagi pinjam duit, ertinya kita kena bayar balik, tahu tak? Bukannya bank bagi kita pinjam senang-senang begitu saja. Ya, macam mana saya nak bayar, ya? Kalau saya sendiri ni tak ada duit. Habis tu, ha? Kau nak biarkan tanah tu begitu aja. Habis tu aku dengan mak kau nak duduk di mana? Ya, nanti saya fikirlah usaha mana-mana cari duit. Engkau tak payah fikir lagi dah, Mah. Tak payah. Kalau engkau boleh berfikir, kau takkan tergamak gadaikan tanah tapak rumah tu. Ha? Aku tukarkan nama dekat tapak rumah tu, nama engkau. Suruh engkau jaga. Bukan suruh engkau gadaikan. Ha? Aku dengan mak kau ni belum mati lagi. Kau dah memandai-mandai buat macam itu. Ada anak lelaki seorang pun tak boleh diharap. Bang, kita nak pergi mana lagi ni, bang? Baliklah Budin, nanti mak bang risau. Bang, kalau saya nak tanya sikit boleh tak? Pernah ke abang kata tak boleh? Dengan kau ni abang semua boleh. Bang, saya rasa kan bang, dah tiba masa untuk saya kahwin, bang. Bukan kot-kot lagi lah Budin. Dah memang patut sangat. Abang tengok Mira tu pun baik orang ni. Dah tua saya, bang. Ada perempuan suka kat saya, bang. Lelaki yang baik macam kau patut dapat perempuan yang baik macam Mira tu. Bang, Mira apa kata saya baik, bang. Tapi bang, apa yang perlu saya buat, bang? Kau pergilah Pinang dia, mengisi dulu.
Kalau mak bapak dia setuju, kahwin je lah. Tak cakap bang ya? Habis tu kita nak buat apa sekarang ni, bang? Takkan kita nak diam aja. Apa yang kita nak buat lagi, Mah? Semuanya dah terlambat. Kalau dulu dia cakap dengan abang, boleh juga abang usahakan. Abang pun heran anak awak ni. Sanggup dia gadaikan tanah tapak rumah ni pada bank. Hai. Habis takkan kita nak diam aja, bang? Assalamualaikum. Lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.